後ともエアーズグループをどうぞよろしくお願いいたします。So touchdown Kansai Japan. Weh, sekarang tengah tunggu ambil bas. Kita naik bas ke Amagasaki Hanshin. Sekarang pukul 4.30, bas pukul 5. So tunggulah kan. Tak tahu tu nak cakap apa. Macam kekok pula buat vlog. So tu je kot. Cuaca sejuk sekarang 17 kot. Tapi dah biasa, kulit dah biasa lah. Easy. Sekarang kita nak ambil baju sejuk. So nak malam kita kena standby lah. Okay tak? So aku lepas bawa sambal aku guys. Bibi aku dah mula kering. Ni jaket disponsor oleh uncle. Shout out to uncle. Dah lama sejuk dah lah. Dah relax lah. Nishimoya. Dah lama tak dengar Nishimoya. Guys, sekarang nak call Mak Apiap. So kita dah naik bas. Boleh isi-isi lah. Malam ni aku tidur kat rumah dorang dulu. So sekarang ada imam yang lain. So esok baru exchange. Aku akan tidur sini 2 bulan. So sekarang aku nak solat dulu, nak jumpa imam dia. And then nak tanya tugasan-tugasan penting. So ini bilik yang aku dapat. Aku tidur sini sehari je. So this is my room. Cantik editor. Aku tidur sini sehari je. Esok aku tidur dekat masjid dia. Sebab ada pendapatan imam dekat masjid tu sendiri. So malam baru aku rasa sejuk. Tadi tak sejuk pun, aku tak pakai apa-apa pun. Sekarang baru rasa sejuk. So yeah, let's go. So guys, this is my food. This is me. So masih lagi bersama nasi. So aku check lah megan tu, cakap I'm so hungry right now. So dia rasa bersalah kan. So dia bagi kari ayam, kentang, paratha, nasi banyak agak lah dengan sambal cekno. Okay, makan dulu. So now I buying something with Nalim San and Nalim San. So sekarang beli barang sebab dah pindah ke rumah bilik imam. So dia ajak aku beli barang. Dah dekat bilik imam. Dekat Labu IC ni dia ada bilik imam. So aku dah pindah duduk sini lah. Aku akan duduk sini selama, sekarang dah potong 2 hari. Aku 55 potong 2 hari, tinggal 53 hari aku akan duduk sini. So lengkap lah, semua ada. So kita buat room tour tu. Okay. So kat sini dia ada tempat mandi, shower. So ini tandas untuk buang air. Dia ada balcony untuk basuh baju dan sebagainya. Ada tempat masak. Ada ni. So ni punya bagasi, ada almari. Cuma tu lah,
orang sebelum ni dia banyak barang dia tinggal, so aku tak kemari. So ni hotel aku, adik kita. Tu pun bukan tahu aku, disclaimer. Tu tahu diorang tak, I don't know. Ni bag aku, tengok sepah lagi. Ini semua barang diorang, aku punya kecuali charger lah. So tu ada. Orang sebelum ni dia kurang kemas. Bukan kurang kemas, dia macam dah habis tu dia tak kemas. So susah sikit lah. Aku sempat homesick tu. Semalam aku homesick gila. Aku tak ada orang nak sembang. أهمتهم أنفسهم يظنون Unsta. بالله غير الحق ظن So aku berjaya baca khutbah. Terikut nak berekod kepercayaan diri. I'm happy. Hari ni makan nasi biryani dengan yogurt. Let's go. So sekarang kita nak pergi makan. Macam biasa kat rumah Madam. So ni gambaran tengah hari. Sekarang pukul 2. Maybe hari ni lunch lambat sikit lah. But ni aku ada meeting, so aku bawa laptop aku. Meeting untuk apa ya? Untuk ada event 10 hari bulan dekat 10 Januari dekat ni kat satu tempat tu lah. So aku kena attend. So nak bincang-bincang lah sebab kena bagi speech. So tu je kot. So ni first day hujan. Aku rekodkan diri aku first day hujan dekat YC. Minggu kedua, hari yang I think hari ke-10. 10 hari ke-10. Hari ni baru hujan. Sekarang 3 Celsius. Tak turun salji tapi turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbal. Amin. Okay. So today is quite panas. Weather sangat baik. Weather sangat baik. I think ini 12, 13, 10 macam tu. And as you can see, yeah, it's good. So hari ni aku basuh baju. Lepas tu sangat produktif hari ni, banyak kerja aku buat. Walaupun bangun aku tidur lepas subuh kat sini pukul 6. Sama je, pukul 6. Tapi aku tidur balik lepas subuh, bangun pukul 10. Sangat-sangat produktif. Let's go. Vlog aku dah edit. Mau kemana nak cut semua. Jadi aku okay, esok InsyaAllah. Bye.